Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, korang, hari ini aku nak buat video apa? Sebelum korang nak tahu, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Aku nak buat video mukbang jelly. Cuba korang baca kat sini jelly apa. Aku belum pernah buat kan mukbang jelly ni. Okay, korang baca puding berperisa buah-buahan kat bawah sekali. Jangan baca atas ni, bawah ni lah. So mana puding dia? Puding dia, sorry aku dah buka. Lepas tu aku letak dalam ni warna macam kuning ke oren. Ada warna hijau, warna putih, pink. Kita nak makan semua ini. Sebelum aku nak makan semua ini, korang dah like video ni ke belum? Tanpa membuang masa, aku akan buka sekarang. Warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka semualah, senang korang. Dah komplit, habis. Beli satu je, bukan beli banyak-banyak pun. Beli banyak tak tahulah nak habis bila kan. Okay, sekarang aku bagi tahu rasa puding tu. Warna pink tu sebenarnya rasa macam strawberry kot, tak silap aku. Strawberry. Kuning tadi macam mango, hijau apple, putih lychee. Tak pasti warna pink rasa strawberry ke tak. Aku tak tahu betul ke tak, tapi aku just teka je lah. Bagi korang aku dah bagi tahu rasa puding tu macam mana tadi kan. Dia rasa manis. Korang pernah makan tak puding aku makan tadi tu? Kalau korang pernah makan, cuba komen kat bawah. Kalau korang tak pernah makan, korang bolehlah nak cuba makan puding. Itu saja untuk hari ini. Aku makan puding. Kita jumpa pada hari seterusnya pula.